Saya tengok satu video FIFA World Cup. Mostly foto semua menggunakan betul. Canon dan Nikon memang fotografer pakai untuk sport. Kita pernah sit down dengan orang yang explain lah kenapa orang pakai Canon. Ni best ni. Sebab apa? Bila motorsport dan sport ni dia ada banyak color tau. Dekat grass color hijau, baju color lain ni oleh. Canon ni memang well known. Bila color science dia memang near perfect lah saya nak cakap. Near perfect. So memang cantik. Dan Nikon lah semua. Dan Nikon lah sekali maksud saya cakap dua-dua ni lah untuk ni kenapa orang suka sport pakai ni. And trust me bro, it's robust, reliable. Itulah benda sekali orang suka pakai. Robust, reliable. Saya dah pernah bawa masuk padang pasir, salji semua saya bawa. Saya pergi hantar bantuan dekat Syria, gempa bumi, Morocco, saya pakai Canon. Nak ceritanya, saya akan trust Canon lebih daripada brand lain. Sony saya dah start trust dia. Still, saya rasa personally lah. Saya rasa Canon masih lagi saya lebih confident kalau nak bawa pergi mana-mana yang lebih ni lah. Keduanya bang, kenapa Canon dengan Nikon? Color science dia dan sponsor. Betul. Kebanyakan MotoGP memang dia pakai Canon. Sponsor. Contoh Red Bull ke, Petronas ke, brand Monster Energy ke, dia ada warna hijau dia tau. Bila kita ambil gambar dengan Canon, dia akan dapat lebih kurang sama warna dia. So dia tak payah adjust. Near perfect. Dan kebanyakan foto-foto sport ni dia bukan orang yang nak kena edit gila-gila macam wedding kita tak. Dia terang bus-bus. Betul dia nak post.